Okey, dah boleh usahkan. Okey, bos. Masuk, sekejap. Supaya tuan ada nak bincang sikit. Okey, you tahu Jun Bank kan? Ya tuan, saya tahu Jun Bank. Mereka adalah pelanggan koperasi terbesar di Lloyd. Dah lama dah bersama kita. So, sekarang ni mereka perlukan report ni siapkan dengan segera untuk projek 15 juta ringgit diorang. So apa awak nak buat? You sign je kat dokumen ni dalam hari ni. Oh, ni pihak Jun Bank kirim. Katanya sebagai tanda penghargaan untuk relationship kita selama ni. Jadi, tuan nak kata yang saya kena abaikan semua prosedur untuk siapkan semua report ni dalam masa yang pendek? Bila hancurkan bukan? Kita cuma hargai hubungan dengan klien kita. So, you sign je. Azul, saya dengar awak masih belum sign dokumen ni. Maaf tuan, ada banyak lagi benda nak kita tanda tangan. Saya tak boleh nak siapkan semua ni dalam masa yang pendek. You tahu tak berapa besar nilai klien ni kepada company kita? Maaf tuan, saya cuma jalankan tanggungjawab sebagai seorang auditor tuan. Azul, saya bagi peluang awak fikir betul-betul. Awak boleh sign dokumen ni. Tak pun awak dah boleh start kemasaran awak. Maaf tuan, saya tak boleh buat. Awak jangan lupa tau, saya manager awak. Future career awak bergantung pada decision yang awak buat hari ni. Tapi tuan, saya ada pendirian sendiri tuan. Saya bukan orang yang senang untuk dibeli tuan. Serahkan kad resign awak. Kemasaran awak dah keluar sekarang. Ramai lagi orang di luar sana yang sanggup buat kerja ni. Bos, bos tak tahu something tak? Apa? Rasuah dihiga, maruah dibina. Aduh, serabut lah macam ni. Dah kerja pula. Dik, kenapa kepala macam berat je tu? Saya sebenarnya baru kehilangan kerja pakcik. Macam mana jadi tu? Entahlah pakcik, saya pun tak tahu apa yang saya buat ni betul atau tak. Saya berpegang pada prinsip. Awak jangan risau. Sebab awak pun dah pegang pada nilai-nilai tu. Maksudnya dalam diri awak tu, awak dah pegang pada prinsip tu. Tapi kalau berpegang kepada prinsip menyebabkan kehilangan kerja, berbaloi ke? Rezeki boleh cari. Tetapi kalau prinsip, mana nak dapat? Tak apalah. Awak percaya, setiap perkara yang berlaku ni ada hikmahnya. Ini peluang terakhir. Harapnya kali ini adalah rezeki. Terima kasih. Tak percaya. Pakcik! Oh, silakan duduk kat sini. Saya tak tahu ke? Saya rasa saya kenal awak. Tapi saya hari ini bukan dapat kat taman tu. Saya pengarah urusan SMI Bank. Jadi sebab tu di taman tu, saya bukannya dapat kenal awak secara luaran saja. Saya dapat mengenal awak secara mendalam. Dan di CMI Bank ni, saya bukannya perlukan budak-budak yang pandai saja. Saya perlukan orang yang dijati diri dan juga berpegang teguh pada prinsip mereka. Jadi, tahniah. Selamat datang ke CMI Bank. Terima kasih pakcik. Saya takkan menyia-nyiakan peluang yang diberi ini. Kazu! Tuan, dulu kami pernah kerja sama kan? Ya, saya ingat. Ya, saya ingat. Ni, saya datang ke sini sebab ada urusan sikit. Semoga audit dulu macam sebelum-sebelum ni lah. Terima kasih jalan tuan. Tapi dekat CMI Bank ni kami jalankan proses ikut prosedur. Kalau proses betul, semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalau sebaliknya, kami kena laporkan ikut saluran yang betul. Oh begitu ke? Saya faham lah. Tak apa, abang bantu Tanya Kazu. Daripada hari pertama lagi, kamu dah buka pada prinsip kamu. Sampai kali buat kerja. Tengoklah kamu sekarang. Dah macam ni lah. Ada satu benda kamu kena tengok. Berita terkini, bekas firma audit Deloitte disiasat selepas skandal salah laku audit yang melibatkan Jun Bank. Sekarang saya faham. Kehilangan satu peluang sebenarnya membuka kepada peluang-peluang yang lain.